Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila last pergi ke zoo? Masih ingat tak? Dekat zoo, nampak gajah yang besar tapi tak mampu bergerak jauh kerana kaki dia dirantai. Pelik kan? Gajah yang besar ni tapi tak mampu lepaskan diri dengan rantai yang kecil. Tapi realitinya apa tuan-tuan? Realitinya gajah ni sebenarnya senang je nak lepaskan diri daripada rantai kat kaki tu. Tapi dia terperangkap dalam fikiran bahawa dia tidak akan mampu lepaskan diri. Sebab apa? Sebab masa dulu kecil, dia dah cuba berulang kali. Tapi dia gagal. Dia cuba, dia gagal, dia cuba, dia gagal. Lepas tu dia kata, kalau buat pun takkan dapat lepas. So dia stuck benda dalam minda. So buat apa cuba lagi, sebab buat pun takkan lepas. Tapi gajah ni, saban hari dia meningkat besar, dia meningkat besar. Dan hari ni gajah itu besar dan dia tidak lagi lemah dan kecil seperti dulu. Dengan sedikit je, dia hanya perlukan sedikit je kekuatan, dia rempah sikit je, tarik je kaki dia kuat, confirm putus rantai tu. Tapi kalau nak ikut betul-betul, dinding dekat zoo pun senang-senang je rempuh. So kita relate kisah gajah ini dan kita sebagai seorang usahawan. So kadang-kadang ada usahawan dia takut untuk maju ke depan, takut nak ambil tindakan, takut nak cuba. Sebab dulu, masa dia baru, masa dia mentah, masa dia tiada pengalaman, dia gagal masa dia cuba, masa dia try, masa dia apply. So setiap kegagalan akan menjadi rantai yang ikat usahawan ini. So kita perlu percaya bahawasanya dulu kita mungkin tak ada pengalaman, tapi hari ini kita sudah berbeza. Sekarang kita lebih kuat, kita ada banyak pengalaman, kita buat keputusan dengan lebih bijak. Kita sebenarnya mampu untuk bebaskan diri daripada ketakutan dan kegagalan yang dulu. So kita perlu yakin bahawa kita tidak lagi terikat dengan masa yang lepas. So sebagai usahawan, kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Kita hanya perlu ingat bahawa kegagalan bukan penghalang tetapi sebahagian daripada proses untuk berjaya. Bebaskan kaki anda, lepaskan ketakutan dan capai kejayaan yang lebih besar. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. Akademi Dr. Aizul Amar, pembelajaran sepanjang hayat.